Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Disambung kembali pembacaan buku Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz karangan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Banjari Al-Makki, yang diterjemahkan oleh muridnya Ustaz Muhammad Subki bin Abdul Rahman. Pada rakaman yang sebelum ini sampai ke muka surat 124. 124. InsyaAllah pada malam ini akan disambung melalui muka surat 125. Fasal ke-26. Kalau larat, macam biasalah. Ayat biasa kalau bukan dimah. Kalau larat akan disambung sampai selaratnya lah. Kalau boleh mungkin habis. Kalau tidak, bergantung kepada takdir Allah Ta'ala sampai mana yang termampu saya bacakan. Fasal ke-26. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkatalah akan pengarang kitab ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita manfaat dengan sebab ilmunya dari dunia hingga ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fasal ke-26. Anak-anak Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Muka surat 125. Anak-anak lelaki Umar bin Abdul Aziz adalah sebagaimana berikut: Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Bakr, Musa, Asim, Yazid, Ziyad. Sementara anak-anak perempuannya pula ialah Aminah, Ummu Ammar, Ummu Abdullah. Fasal ke-27. Cerita mengenai mimpi Umar dan orang yang dilihat oleh beliau dalam mimpinya. Ini saya cakap ni, kena slot khas untuk mimpi saja. Sebab mimpi saja dia punya kisah ni saja. Daripada muka surat 127. Ya. Panjang betul. 127 sehingga 144. 127 hingga 144. Wallahualam, kita cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita mengenai Umar. Cerita mengenai mimpi Umar dan orang yang dilihat oleh beliau dalam mimpinya. Ini tentang seorang nama orang yang sangat jahat, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bolehlah search ke, kalau ada kitab dia boleh tengok macam mana kebuasan dia. Boleh google lah macam mana betapa jahatnya Khalifah Hajjaj ni. Di Google search ke apa ke, kita tengok macam mana mimpi Umar tentang Al-Hajjaj. Keadaan Al-Hajjaj ketika hisab mengikut sebagaimana mimpi Umar. Abu Hazim Al-Khunasiri Al-Asadi meriwayatkan dengan katanya, pada suatu hari Jumaat di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku telah sampai ke Damsyik, yang berkebetulan pada masa itu orang ramai sedang berduyun-duyun pergi ke masjid. Lalu aku katakan kepada diriku, jika aku meneruskan perjalananku ke destinasiku, sudah pasti aku tidak sempat melaksanakan solat Jumaat. Kerana itu lebih baik aku singgah untuk sembahyang Jumaat terlebih dahulu. Oleh itu, aku pun menuju ke arah pintu sebuah masjid yang berada tidak jauh dari kedudukan untaku. Lalu aku pun mendudukkan untaku dan mengikatkannya berhampiran dengan masjid tersebut. Setelah aku masuk ke dalam masjid, aku dapati Amirul Mukminin sedang berkhutbah di atas mimbar. Sekilas beliau memandang kepadaku. Beliau mengenaliku di saat itu.
mengenaliku, sedangkan di saat itu aku belum mengetahui bahawa beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Justru itu Umar terus menyeru namaku seraya berkata, "Wahai Abu Hazim, sila ambil tempat di hadapanku." Bila para jemaah mendengar Amirul Mukminin memanggil namaku, maka semua yang hadir masing-masing memandang kepadaku dan memberi ruang kepadaku untuk maju ke hadapan. Lalu aku pun berjalan menghampiri mihrab sembahyang. Selepas selesai khutbah, Umar pun turun daripada mimbar untuk bersembahyang Jumaat bersama-sama kaum muslimin. Setelah selesai solat, Umar berpaling kepadaku sambil berkata, "Wahai Abu Hazim, bila engkau sampai kemari ke negeri kami?" Jawabku, "Baru saja aku sampai, iaitu ketika hampir dengan waktu solat Jumaat dan untaku ada ku ikatkannya di luar masjid." Setelah Umar berbual denganku, barulah aku mengenalinya dan lalu aku pun bertanya kepadanya, "Adakah tuan ini Umar bin Abdul Aziz?" Jawab Umar, "Benar." Aku pun meneruskan perbualan dengan kataku, "Demi Allah, bukankah dulunya tuan ini Gubernur Abdul Malik bin Marwan di Khunasirah? Dulu rasanya muka tuan berseri-seri, baju tuan cuci bersih, kenderaan tuan cukup selesa, makanan tuan cukup berselera dan pengawal peribadi sentiasa bersama-sama tuan. Tetapi apakah yang menyebabkan tuan sudah jauh berubah, tidak seperti dulu, sedangkan sekarang ini tuan adalah seorang Amirul Mukminin?" Jawab Umar, "Wahai Abu Hazim, dengan nama Allah saya meminta kalau boleh engkau bacakan semula suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah engkau perdengarkan kepadaku semasa di Khunasirah dulu." Kataku, "Baiklah tuan." Lalu Abu Hazim pun memperdengarkan hadis tersebut dengan katanya, Aku pernah dengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Sesungguhnya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada di hadapan setiap orang daripada kalian suatu halangan yang sangat sukar dilepasi kecuali oleh orang yang benar-benar kurus." Tiba-tiba Umar menangis dengan tangisan yang keras sehingga jelas kedengaran. Tetapi kemudiannya beliau ketawa dengan kuat pula sehingga terselah gigi gerahamnya. Ini membuatkan orang ramai bercakap-cakap mengenai sikap ganjil Umar itu. Melihat keadaan tersebut, aku lantas berkata, "Diam semua dan jangan mengumpat tentang dirinya, kerana Amirul Mukminin sekarang sedang berhadapan dengan suatu peristiwa yang menggemparkan." Berkata Abu Hazim, setelah Umar tersedar daripada pengsannya, maka aku bergegas mendahului orang ramai untuk bertanyakan hal dirinya. Lalu aku katakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, kami lihat sesuatu yang luar biasa telah berlaku ke atas diri tuan." Tanya Umar, "Adakah engkau semua melihat keganjilan yang berlaku ke atas diriku tadi?" Kami jawab, "Ya tuan." Lalu Umar pun bercerita, "Sesungguhnya di saat aku sedang bercakap dengan engkau, Abu Hazim, tiba-tiba aku jatuh pingsan. Setelah itu aku melihat seolah-olah kiamat telah berlaku, di mana semua makhluk telah dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Makhluk manusia berjumlah 120 saf kesemuanya, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 80 saf dan 40 saf lagi merangkumi semua umat nabi-nabi lain yang beriman. Aku lihat juga kursi Allah Subhanahu wa taala telah diletakkan pada tempat tertentu, timbangan ditegakkan dan segala buku catatan diserahkan kepada semua makhluk manusia."